Hai, Assalamualaikum. Jom saya bawa sahabat healing-healing santai-santai di penghujung selatan Tanah Besar Asia di Tanjung Piai National Park, Negeri Johor. Sebelum masuk, kita kena beli tiket dahulu, iaitu untuk warga negara Malaysia, dewasa RM5 dan untuk pelajar RM3. Tanjung Piai merupakan penghujung selatan di dataran Asia atau lebih tepat benua Eurasia. Ia juga merupakan salah satu daripada beberapa tempat di mana dua negara jiran iaitu Singapura dan Indonesia dapat dilihat serentak. Taman Negara Tanjung Piai Johor ditubuhkan pada tahun 1997 untuk melindungi tapak unik ini, terutama paya bakau dan kawasan berlumpur yang saling memberikan fungsi penting kepada ekosistem kita. Pada tahun 2003, Taman Negara Tanjung Piai diiktiraf oleh Konvensyen Ramsar sebagai tapak Ramsar atau tanah lembap berkepentingan antarabangsa. Ketika di awal penubuhan taman adalah menjadi tanggungjawab semua yang terlibat secara berterusan untuk melindungi hutan bakau yang menghadapi masalah hakisan yang serius disebabkan oleh gelombang yang kuat, terutama dihasilkan oleh beribu-ribu kapal tangki yang berlayar setiap tahun. Dengan pemasangan pemecah ombak ditambah pula dengan penanaman semula pokok bakau secara intensif, arus pasang kini telah berubah dan banyak kawasan yang sebelumnya terhakis telah ditumbuh semula oleh hutan bakau yang sihat dan taman ini kini berada dalam keadaan yang lebih baik. Kami nak ke lokasi titik penghujung selatan Tanah Besar Asia dan nampaknya jauh juga perjalanan kami. Tapi disebabkan pemandangan yang cantik dan tenang, kami tidak pun merasa bosan. Akhirnya kami sampai ke lokasi yang dimaksudkan. Kami tidak melepaskan peluang bergambar di sini sebagai bukti kami telah pun sampai di titik penghujung selatan Tanah Besar Asia. Pemandangan yang indah ditambah pula dengan tiupan angin yang sangat mendamaikan. Kepada sahabat semua, jika ada peluang jangan lupa berkunjung ke sini. Kami merasa sangat seronok berjalan di bawah rimbunan pokok bakau dan terasa nyaman menghirup udara segar. Sayangi diri kita dan sayangi juga alam sekitar. Jadikan aktiviti keluarga ya, sambil brisk walk, sambil tu dapat bakar kalori.
Di sepanjang laluan terdapat informasi berkaitan pokok bakau dan beberapa spesies haiwan. Sekarang kami nak menuju ke Jeti Tiga Negara. Tapi sebelum itu, kita singgah dahulu di Menara Tinjau untuk ambil video dari atas. Cantik kan pemandangan dari atas ni? Kami dah hampir sampai ke Jeti Tiga Negara. Di kawasan ini terdapat banyak ikan belacak. Di sini kita boleh melihat dua negara jiran iaitu Singapura dan Indonesia pada masa yang sama. Sebab itulah ia dinamakan Jeti Tiga Negara. Kita berada di Malaysia tetapi pada masa yang sama boleh melihat negara Singapura dan Indonesia. Kami berehat sebentar di sini sambil menikmati pemandangan yang cantik dan suasana yang sangat nyaman. Jangan lupa bergambar di sini sebagai kenangan. Sampai di sini sahaja perkongsian kami pada kali ini. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.